Hampa tengok ni, ini ketam fake, bukan ketam menyelam, bukan ketam bercuti, tapi ketam hasil blender kilang. Nama dia Surimi Crab Stick. Asal idea dari Jepun. Bila ketam mahal macam harga tanah, ikan putih murah naik jadi ketam rasa. Depa ambil kulit ketam tak laku, kisar halus, campur dengan isi ikan. Masuk mesin pusing, laju macam drama Korea. Letak pewarna pink, susun ikut urat. Potong cantik, terus nampak macam isi ketam tulen. Padahal, ketam tak pernah lalu situ. Yang lalu cuma bau. Bahaya dia apa? Terlalu proses. Garam tinggi, pewarna, perisa, makan sikit. Okey, makan selalu, badan jadi kilang. Tapi orang tetap beli sebab murah, senang, sedap tipu lidah. Macam kopi 3 in 1. Kopi tak banyak, gula yang rajin. So soalan besar, kalau hang tahu ni ketam palsu, hang masih nak bayar harga ketam ke? Inilah cara buat ketam fake. Saya Ejen Husni dan saya share idea bisnes viral setiap hari.